Dengar sini baik-baik. Hidup kau tak berakhir hanya sebab kau gagal semalam. Gagal tu biasa. Tapi berputus asa itu satu pilihan. Setiap orang pernah rasa hilang arah. Pernah rasa jatuh. Tapi beza antara yang berjaya dengan yang kekal di bawah cuma satu. Mereka bangun balik. Kau mungkin tak nampak jalannya sekarang, tapi itu tak bermakna jalan itu tak wujud. Kadang-kala Allah sembunyikan kejayaan bukan sebab dia tak nak bagi kepada kau, tapi dia nak kau kuat dulu. Dia nak hati kau kuat. Dia nak mental kau kuat. Orang yang hebat bukan yang tak pernah kalah, tapi yang tak pernah berhenti walau berkali-kali tumbang. Kau tak perlukan ramai orang untuk faham kau. Cukup kau faham diri kau dan kau tak give up. Kau nak tahu bila masa paling sesuai untuk berubah? Bukan esok, bukan lusa, bukan nanti, tapi sekarang. Walau kau takut, walau kau rasa tak cukup kuat. Sebab selagi jantung kau berdegup, selagi nafas kau masih ada, selagi itu peluang kau masih hidup. Jadi bangun. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kau sendiri. Sentiasa ingat, kau itu lebih daripada apa yang kau sangka. Stop nampak kelemahan diri kau. Stop nampak kekurangan diri kau. Stop nampak yang kau tak boleh buat. Buang semua benda tu. Sekarang masanya kau perbaiki kelemahan kau. Kau perbaiki kesilapan kau. Kau betulkan matlamat kau. Dan kau perlahan-lahan melangkah. Asal jangan pernah berhenti. Kejayaan itu pasti akan datang kepada mereka yang berusaha. Percayalah, kerana usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.